EV punya inverter. Semua EV dia. Okey So yang ni kalau kita tengok di sini adalah pertama sekali supply supply positif negatif supply akan masuk kepada sini dua. Yang ni dan juga dia akan pecah pergi kepada mana? Aircon compressor. Nampak? Tu. Okey. Itu sini dan satu lagi fuse aircon compressor. Fuse aircon compressor sini. Okay, and then positif negatif ni akan masuk kat sini. Yang ni apa? Ini kalau kita tengok unit ni. Abang electrical apa? Unit ni microfarad. Microfarad apa? Kapasitor. Yang ni dia akan simpan charge. Okay, dia simpan charge di sini. Okay, dan dia akan distribute pergi dekat ni. Ini adalah kita punya inverter. Inilah inverter dia. Inverter dia besar-besar. Inilah inverter dia. Okay, so this inverter actually dia duduk macam ni. Dia akan bagi DC dahulu. U positif, U positif, U negatif, V positif, V negatif, W positif, W negatif. Maksudnya positif negatif, positif negatif, positif. Satu pasal. Tapi DC dulu. Dan dia akan masuk sini untuk dia convert pergi AC. U, V, W. So yang ni lah. Dia macam ni lah. Yang macam betul? Screw. Okay. So UVW ni dan di sini ini adalah yang putih ni adalah current sensor. Ini adalah current sensor. Okay, current sensor. Current untuk apa? Untuk pasal UV dan UW. Okay. Dan yang ni terus pergi kepada motor. So itu flow dia untuk charging, untuk discharging. Untuk charging pula daripada generator patah balik ke sini, masuk sini, pergi balik ke battery. Okay. So di sini yang selalu rosaknya, berbalik pada soalan nama bateri kita tadi. Rosaknya yang ni ya. Betul. Nampak yang ni? Terbakar. Ini adalah cooling. Cooling. Inilah cooling. Penunjukan dia. Inilah coolant yang lalu ni. Nampak ni? Coolant, laluan coolant. Dan dia ada apa ni? O-ring dia lah. O-ring gasket dia ni. Yang ni yelah kena air apa dia akan cepat, dia akan jadi keras lah. Lama-lama dia akan jadi keras lah. Tapi jarang lah benda ni berlaku. Kalau bocor boleh? Bocor boleh. Bocor disebabkan dia bukannya macam benda-benda yang lain yang pergerakan. Dia pergerakan air je. Dah pernah buka masalah. Dah pernah buka pasang balik. Dia pernah buka pasang balik. Selalunya orang buka dia akan tukar yang ni ha. Pasal dia tukar yang tu lah. Tapi kemungkinan dia sangat rendah lah untuk dia tiba-tiba bocor. Mungkin manufacturing defect. Okay. So di sini yang menukarnya adalah di dalam ni. Bok dia komponen. Dan ni adalah IGBT dan juga diode-nya di dalam. Ini gel ya, kalau tengok betul-betul gel lah. Boleh pegang? Dia tak boleh pegang. Ni ada jual tak? Ini okey. Jual tak jual ni kita baru bang. Tengok. Selalunya orang tukar seketul. Seketul ni. Seketul satu set. Habis ni kalau leaking seketul juga? Seketul juga. Seketul juga Betul. Tak boleh keluar satu-satu Boleh, ada je apa ni cuma kena baru lagi kan, kita baru kan. Benda tak jadi lagi. Benda ni tak jadi. Tempat masih tak keluarkan lagi lah. Benda ni tak jadi lagi. Faham. Faham Inverter EV simple sikit atau Simple sikit ini ya. atau itu Ini heavy? simple sikit berbanding dengan hybrid. Ini simple sikit. Simple sikit lah. Okey. Dan di sinilah penukarannya lah. Okey. Dan chargingnya di sini. Dan yang ni adalah HV contactor yang saya sembang kat atas tu. Yang allowed masuk untuk charge. Sebab bila tengah charge, kita tak boleh bergerak. Isi minyak, kita boleh jalan tak? Tengah isi, boleh jalan? Hidup. Boleh jalan tak? Jalan tak ada lah. Ya, dia tak boleh jalan. Cut off. Jalan. Di setengah isi minyak, tengah nozzle, masuk dia jalan tak? Jalan. Jalan lah.
Boleh lah, jalan apa tak boleh. Yang tu yang nozzle tu bawa balik rumah tau. Tapi Kita je tahu kereta tu tak boleh gerak, tapi boleh jalan tak? Yang selalu cuaca EV tak boleh jalan. panas. Kita pump minyak pun tak mati. EV je lah boleh jalan. Budak-budak Boleh masuk pun jalan. Dia terus kat bawah kan? Dia lagi kita tak buka lock tu. Jalan kita. Sistem is lock. Dia suruh dia putar. Dia putar saja dia suruh komisi lock. Dan yang ni dia tak boleh pergi ke sini kalau kata ni. Dia tak boleh gerakkan motor lah. Masuk G tu tak jalan lah. Walaupun tengah charge. Not allowed. YouTube banyak pergi YouTube cari tengah pump minyak kita jalan So sendiri. bila dia charge, dia disconnect all the voltage ni kan. Tempat lain. Cuma yang ni dia akan, kalau buka aircon jalan lah. masa tengah charging. Aircon boleh jalan. Charging. Dia akan masukkan sedikit di sini untuk dia charge. BYD Tesla pintu tak tutup dia pun tak jalan lah. Semua kereta EV macam tu. EV semua macam ni. Kereta pintu tak tutup tak boleh Dia jalan. Door sensor ada. Dia tak pintu tak Modern vehicle sekarang pun macam tu lah. Nama kereta raya pun apa? Modern vehicle sekarang. Tak jalan. Tak tutup pintu. Tak boleh jalan. Dulu kereta-kereta yang lama, yes. Unless Tapi sekarang memang Passenger je lah. tu passenger dia tunjuk lah. Okay? Tapi driver That is the operation lah. Very simple, cumanya dia complicated is the circuit diagram lah. Dengan circuit. Ini main controller dia. Ini main controller. Kalau dia buat macam ni pun baik Losak itu tukar itu. Losak itu tukar itu. Ada, memang ada. Cumanya kat Malaysia tak ada. Macam jawab soalan Ahmad. Ada je, tak ada orang buat. Tapi dia Shopee ada. Shopee. kalau dia masuk itu Faham. dia lah pancingkan. Ada. Sebab dia control module. Electronic control module, dia mesti dapat flight code kalau dia dapat masalah. Fokus akan keluar. Fokus akan keluar. Tapi dia complicated kalau nak tukar dia punya chip Shopee Kalau contohlah dia keluar insulation punya full code lah kan. Insulation lah. Dia ada kena-mengena dengan sini kan? Ada juga kemungkinan. Insulation tu dia dah kena spesifik kat mana? Tak semestinya dekat itu, let's say motor punya insulation dia tak semestinya. Kadang boleh sini. Daripada sini. Insulation ni Kalau nak test insulation wire tu tahu? itulah yang saya Hari tu. Oh. tapi check Oh, dia 100 megawatt. kebocoran. Check kebocoran. Dia kita pakai resistance value kan. Resistance value tak dapat kebocoran. Resistance value adalah commutativity. Yang ni dengan sini bersambung tak? Kalau kata resistance value kalau kata very high, I mean kalau kita test Itu sebab high tu high tahap mana? Kena high tu lebih daripada 100 megawatt. Lepas tu kena inject voltage baru kita dapat. Dapat value tu. V equal to IR. So kita dapat ke value lah. Resistance boleh check, cumanya dia tak accurate seperti insulation. Dia boleh check insulation. Satu wire mesti satu ohm ke bawah. Ataupun you check continuity yang elok Satu ke bawah. 1 ohm ke bawah. Tapi kalau you check continuity, dia bunyi. Bunyi tak mestinya okey. Maksud saya, bunyi dia bersambung tapi kita tak tahu ada karat ke, ada touching ke dan sebagainya. Itu Dan ini benda dia boleh tukar ini. Nanti dia wire ini dalam rosak, dia tak tahu. Dia pergi jalan tak lepas. Dia pun tak tahu ini rosak tau. Sebab dia tapi tukar wire ni je, tukar ni dia saja. tak tahu dia rosak. Pasal dia keluar saja ini benda rosak. Tapi betul. ini benda betul. dia punya color tak lebih sana. Dia Signal tak punya dapat. dia punya sistem keluar ini rosak. Betul. Lepas tu ini wire. Patutnya dia wire rosak saja. You buat, you tukar. Contoh, you tukar yang ya. selalu macam tu orang buat. Dia tukar ini tak boleh, nanti dia tukar wire. Macam tu lah. Sendiri pergi tangkap dia lah. Ini boleh check lah. Kalau kata Masa. masuk ya. Nak test satu-satu tu masa lah. Pakai datang ni kita test pakai resistance yang copper RPLA. Yes, Kan? betul. Kan? Tapi tu dah check lah bang. Okay, ya. Check orang sekarang guna tap-tap ke. Kalau lampu tak Kalau lampu satu, tapi lampu nak recommended sebenarnya. Yang pakai multimeter.
Ya. Pakai lampu dia tak bagi exact value. Dia tak dapat satu exact value tapi dia bagi satu dia tak dapat exact value, satu dia supply. Supply tu boleh short mana-mana. Tapi ini benda ini barang semua China soal import. Betul. Bagi channel memang seketul-seketul dia jual. Part-part pun dia jual. Sebab memang tukar part. Tukar part-part dia Mana memang tukar. tu lah. Di kat Bau ada. Channel Bau, China punya barang. Saya tak tahu lah yang tu abang punya supplier dia tak tahu lah. Itu daripada Tekun. saya tak tahu. Dia masukkan saya untuk beli barang China. Export. Boleh tanya, boleh tanya. Oh. Kena tulis lah ni. Okey, Keluar boleh? macam Shopee. So kita pergi ke sana pula. Ini lagi simple, okey. Inilah gearbox dia. Yang ni adalah gearbox dia. Okey. Dan juga yang ni adalah motor kita panggil permanent magnet. Okey, permanent magnet dia. Okey. So dan yang ni adalah coil dia. Tengok ketebalan coil dia. Di sinilah motor ni supply diberikan yang akan menghasilkan medan magnet di dalam ni. Dan bila medan magnet ni bertemu dengan medan magnet ni, dia akan berpusing. Berlawan. Kod magnet apa pergi? Okey, dan di sini pula ini motor gear. Ini belum magnet lagi. Dia ni adalah counter driven gear, final drive, differential gear. Terus pergi kepada kita punya dashaf. Ini banyak simple Ini je lah. Ini dia punya Gelak abang cakap. Ini dia punya Kacang ni. Tadi cakap Lagi dia tu, susah dia punya, Myvi. tadi Overhaul. cakap dia, atas cakap WW. dia Oh, punya apa, W4. ini punya apa? Ini stator ataupun BM. Coil. Coil. Ini je. Semua EV kalau buka saya baru dah buka BMW, saya dah buka Mercedes. Sama je macam ni. Engine lagi pelik-pelik. Engine lagi pelik-pelik. Gearbox ICE lagi pelik-pelik. Oh. Yang ni very simple. Lepas tu dia cakap EV ni kereta mainan, kereta kontrol. Kita kereta kontrol lah macam ni je. Ya. Faham. Kita Tamiya. Kita tak main. Kontrol kita tak. EV punya kereta susah bikin software ada. Ada software. software tak susah buat. Abang nanti kita buat. Pening juga. Fail. You pergi kenakan China punya orang. You jangan minta sini punya. Sini memang susah. You kalau dapat China punya, you pergi China sana, bayar di sana, sini pun lebih mahal. Menghasilkan kabel Hasil. I try buat tau. Eh. Tu OBD channel tu. Oh, you try. Kalau try buat. Dia ada lifetime okey. Oh. Okey. Dia pun tak bagi. Sebab kata dia cooling Manufacturer hilang pun dia pun tak bagi. Sebabkan dia nak jaga temperature dia. Medan magnet boleh terhakis jika satu faktor adalah temperature rise. Temperature terlampau tinggi, medan magnet akan menurun. Okey, bermaksud magnet dia tak kuat lah. Bila magnet tak kuat, apa jadi? Performance drop. So itu geseran, hentakan, vibration, itu semua akan efek kepada medan magnet. Terutama yang ni. Oh, itu garden datang kepala kaki dia. Dan di sini, sini dia dia yang pusing. dia pusing, lepas tu dari masuk ini light up ni, dia jalan lah. Itu je. Ini yang main. Ini benda simple lah kau. Yang selalu rosak. Benda ni lah. Ya. Bearing. Kereta mainan lah, dia kecil. Betul tak? Kereta Bearing mainan dia kecil. bunyi. Itu Dia saja. jalan bunyi. Memang besar punya. Bunyi. Dan dia ambil faktor-faktor Macam Iris. mechanical lain lah. Macam Iris. Dia punya bearing ada dan bunyi. sebagainya lah. Permainan Kena ball. Buka. besar. Itu sebab cakap kereta ni kereta mainan. You yang dah biasa dengan internal combustion engine, you tengok yang ni you gelak lah. Yalah. Oh Ni boleh cari kedai bearing. Apa ni? Macam tu lah. Saya ingat macam ni susah limpik EV lah, orang cakap wah EV jangan main-main lah. Yang penting safety, you tahu Datang safety. tengok macam mana. Dia buka ni cakap apa ni? Betul ke ni? Macam tu. Dia bahaya Bateri lah. bateri tu, you kena buka itu garden keluar, suara selamat. Itu selamat. Dia tahu, okay. Sebanyak orang yang datang, dia takut bila kata, betul ke boleh pegang. Itu je. Dia punya software ada boleh control, dia boleh padam dia punya garden. Oh tak boleh. Tak boleh. It's a work. Kita kena buat sikit. Itu Software tak boleh padam.
Oh, macam Tak boleh cut off. Buka Ini tu kan WVUW. Yang ni Yang ni sensor. Sensor, temperature sensor, Temperature sensor. Dan juga speed sensor. Speed sensor. Dan juga speed sensor. Oh, bukan dekat tayar dia punya speed sensor. Kau speed Ni. sensor untuk motor. Oh, motor punya. Wah, motor punya bukannya Ni dia masuk tayar ni. Betul, untuk motor. RPM lah. Dia macam motor sikal juga lah. ada RPM dia. Ada selector gear dia. Sama lah. Ini pun ada. Okay? Okey. Simpelan. Gearbox hybrid memang macam kereta klasik juga lah. Gearbox hybrid pun macam ni lah. Lebih banyak tak? Macam ni je. Sebab dia ada dia tu nampak dia dah pasang nampak jadi banyak besar. Jadi banyak. Agak kalau dengan dia ni dia Macam ni, dia tak ada lebih itu macam gearbox. Kereta Boleh macam ni, no? gearbox lagi pening. Lagi. Lagi susah auto yang kereta biasa je tau. Kelas speed dia kalau terbalik memang dia tak boleh depan ke belakang. Dia terbalik Terbalik je tak boleh. Mana ada class speed ni? Buka balik gearbox tu. Tengok kelas speed dia terbalik. Oh, dia depan ke belakang kan? Tak ada, dia bukan. Tak boleh. Dia tak boleh jalan. Dia free. Ni. Tu lain sikit. Lagi pening kepala. 3 hari baru siap pasang. abang buka Dia TV saja. mechanical. Saya buat kereta Maybe tak layan. Dia Tapi orang cari. sedut air. Orang buat. Minyak. Orang dah biasa buat dengan kita kan. Mesti cari Dalam ni. lah. Yang ni Ni tak kalau ada. tunjuk ni lagi orang datang. Yang pakai. Ni tak ada oil pump. Yang penting supply kita dapat. Ni macam ni, dia Tu yang penting. Dia tak Supplier minyak apa lah. yang boleh supply benda-benda ni. Ada minyak. Ada dia, ada minyak lah. Ada dia, ada minyak. Tak ada dia, tak ada minyak. Tapi dia punya minyak Sebab dia pun tak moving part. banyak. Dia moving part. Minyak tak banyak. Dalam motor betul. Dia kat sini je. Kalau EV ni servis apa Servis apa? Kalau dia pergi servis. EV dia Kalau kena dia servis pergi servis, first 5,000 is software lah. Ni software, BMS ke apa semua kena servis. Even dia servis, dia buat update software, dia boleh tambah range tau sebenarnya. Oh. Macam Tesla, update software tambah range tau. Update software. Update software je tambah range. Sebab dia optimizekan dia punya voltage apa current. current dan sebagainya. Dia control habis lah. Dia yang lain wear and tear biasa itu jangan cakap tak ada tukar apa Itu rise up, itu maintenance. sub semua sama. sama yang tu mechanical and in term of wear and tear sama Repair semua sama. yang lain minyak gearbox tu sama jugalah. Yang lain tak ada apa-apa tu. Kan kena servis masa tu kena check voltage apa bateri punya. Itu dia akan check. Itu lepas tu fan servis juga. fan ni Macam tu ada buat servis juga. Tak ada. Dia kena Itu kalah. dia semua pakai komputer, dia punya software. Software semua control. tapi servis temperature dia dari software saja. cara. Nanti saya tunjuk kita punya scan tools yang dapat tengok bateri punya condition. Dia lagi lah. Kalau saya punya ni boleh. Lepas lah. Dia ada khas dia punya.